teres setingkat tapi keluasan tanah 2,754 square feet. Panjang, besar. Kat mana tu Cik Yang? Sekarang ni Cik Yang berada dekat Taman Kerubung Indah. Unit kali ni keluasan lebar 20. Lebar dia panjang dia 137.7 square feet. Wah, panjang kan? Unit teres tingkat kau panjang unit kali ni. You tengok paling best. Depan nak parking pun senang. Tembok kiri kanan owner dah buat. Dah siap ada kitchen cabinet, tabletop owner bagi lagi perabot. Hiasan pintu you tengok dah cantik. Mozaik sampai atas dinding. Owner dah fully reno. Ruang tamu yang sangat-sangat luas, sangat-sangat besar. Kalau nak buat kenduri, kendara, tak payah risau nak pinjam rumah sebelah punya kawasan. You tengok kawasan dia. Sangat-sangat besar. Sebab tu Cik Ang cakap nampak macam teres setingkat tapi keluasan dekat 2,700 sebab apa? Building pun dah besar. 3 bilik, 2 bilik air. Ni bahagian depan, bahagian ruang tamu. Yuk Cik Yang bawa you all. Tu bahagian dapur pula. Tadi you tengok kapos dah tengok ruang tamu pertama. Ruang makan dah ada. Rumah ni banyak ruang lah. Ruang tamu depan boleh, ruang tamu tengah. Ni ruang ketiga. Belum pengakhiran tau, ada lagi ruang. Ni ruang ketiga. Ruang ketiga ni siap ada dengan kitchen cabinet tabletop. Sekarang kitchen cabinet tabletop pun nak buat dekat RM10,000. So ini you boleh letak bahagian tetamu depan. Sini bahagian family. Ruang dapur dia lebih 35 kaki. Yuk kita tengok belakang pula. Nak masak kat sini boleh. Nak masak dekat dapur belakang pun boleh. Tadi Cik M tunjuk nak masak dekat sana. Ini nak masak bahagian dapur. Sangat luas. Tempat mak-mak, saudara mara bila datang, sinilah pot yang paling best dia orang akan lepak. Nak masak sini pun boleh. Tapi ada lagi ruang yuk. Nak bercucuk tanah yuk. Ni yang Cik M cakap. Nak bercucuk tanam, nak pasang kolam, nak healing-healing punya kawasan tempat. Masih ada 35 kaki. Sebab tu Cik M cakap keluasan panjang rumah ni walaupun teres setingkat tapi dia punya panjang 137.7 square feet. Total dia punya tanah 2,754. Siapa yang boleh subscribe video Cik Yam, jangan lupa Cik Yam Haslan punya YouTube, like dan komen. Jom Cik Yam bawa ke next destinasi. Bye. Ikan patin, ikan kembung, jom tour unit Kerubung. Unit kali ni, Cik Am bawa anda ke unit di Taman Kerubung Indah, Kerubung, Melaka. Kalau anda tengok dari luar, teres tingkat ni nampak macam biasa kan? Tidak tahu unit ni dah siap renovate cantik. Status untuk unit ni pula, freehold MCL dengan berkeluasan 2,754 square feet dan build up 1,720 square feet. Unit ni ada 3 bilik dan 2 bilik air. Bukan tu je, unit ni pun macam yang anda nampak, ada kapus yang besar dan panjang tau. Boleh je kalau anda nak muatkan 2 hingga 4 biji kereta. Inilah kawasan ruang tamu yang owner dah renovate extend. Luas kan? Nak buat majlis tahlil ke, kenduri ke, memang muat je kalau tetamu nak duduk kat sini. Dapur pun dah siap extend. Ada juga tau tabletop dan kitchen cabinet. Unit ni pun dah siap fully grills. Ruang tamu ni pula masih lagi muat kalau anda nak letak meja makan 8 hingga 10 seater. Nak letak TV pun boleh tau. Bilik master ni pula muat kalau anda nak pakai katil king atau queen sebab memang besar sangat-sangat. Bilik air master pun luas. Bukan tu je. Kalau anda nak tahu setiap bilik dalam unit ni sebenarnya besar dan luas je kalau anda nak guna sebilik tidur. Lagi menarik, anda boleh tahu pelbagaikan kegunaan bilik dalam unit ni. Boleh buat bilik tidur, bilik study, nak buat bilik solat atau bilik gym pun okey tau. Nak buat walk-in closet pun cun juga. Cik Yam, kemudahan dekat tak dengan unit ni. Jangan risau. Kalau anda nak ke surau, tak sampai seminit pun dah sampai tau. Shoplot 2 minit. Lotus Cing 8 minit. SK dan SMK Kerubung 4 hingga 6 minit je. Nampak menarikkan bahagian dapur unit ni. Dah siap ada kitchen cabinet dan tabletop yang cantik ni. Dah tak payah dah anda nak keluarkan kos lagi untuk unit ni. Kalau ruang tamu tadi ada 3, dapur unit ni pula ada 2. Satu dekat tengah tadi dan satu lagi dekat belakang ni. Siap ada store pula tu. Bahagian dapur kedua ni sesuai untuk mak-mak yang suka memasak. Kalau nak merewang atau membawang dengan makcik-makcik kat sini pun boleh. Bahagian belakang unit ni pun masih ada lagi tanah kalau anda nak berkebun. Nak tanam bunga ke, nak sidai baju ke, boleh sangat dekat bahagian belakang ni. Berminat, boleh terus kontak Cik Yam dekat nombor yang tertera ni. Kalau anda nak tengok video yang menarik macam ni lagi, jangan lupa tekan button like, komen dan subscribe terus tau. Kita jumpa ke next video. Ini bahagian depan, bahagian ruang tamu. Yuk Cik Yam bawa you all. Tu bahagian building, bahagian dapur pula.
Ruang tamu depan boleh, ruang tamu tengah. Ni ruang ketiga. Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? Hai. So, siapa yang belum Kita mendapat hidayah pada sempurna.